Ramai rasa duit dalam bank selamat, tapi sebenarnya makin lama makin rugi. Nak tahu kenapa? Yang pertama, nilai duit menyusut. Tahun 1997, ringgit jatuh 50% dalam masa setahun. Duit masih ada dalam bank, tapi kuasa belinya hilang separuh. Kedua, nombor kekal, nilai hilang. Tahun 2015, ringgit jatuh 30%. Walaupun dividen ASB ataupun tabung haji masuk, hakikatnya simpanan kita masih lagi kurang nilainya. Seterusnya, disebabkan oleh mudah bocor. Duit dalam akaun senang nak terguna. Duit simpanan makin lama makin habis sebab terlalu mudah untuk kita akses. Seterusnya, risiko dibekukan. Duit dalam sistem kewangan boleh disekat bila muflis atau ada masalah hutang. Tapi emas fizikal ni tuan-puan 100% dalam kawanan kita. Dan yang terakhir, risiko ditipu ataupun dicuri oleh scammer. Sekarang ni pelbagai taktik scammer yang ada, setiap minggu ada je kes yang kena tipu oleh scammer. Ada juga kes duit lesap tapi simpanan emas masih lagi selamat. Sebab tu pakar kewangan sarankan simpan cash sekadar 3 ke 6 bulan gaji sebagai dana kecemasan. Selain simpanan jangka pendek yang lain, selebihnya tukarkan kepada emas babi gold. Nilainya kekal kalis inflasi dan selamat dari risiko dibekukan. Jadi kalau yang nak mulakan simpanan emas, boleh klik beg biru di bawah ataupun rujuk pin video saya.